Hai korang, Assalamualaikum. Lama dah tak buat vlog kan. So hari ni kita nak buat vlog makan-makan. Aku pergi pam minyak. So aku nampak laki aku lah, dia beli aiskrim ni. Presentation dia lawa kan, tapi tak tahu macam nak buka dia. Macam mana weh. Okay. Lepas tu kat sini macam tu. Okay. Tu bukan. Weh, tak tahu buka. Macam mana nak buka weh. Oh, okay. Uyo. Manis. Manis bau dia. Lepas tu okay, lepas tu kenapa dia goyang-goyang? Kenapa dia punya batang dia sengit? Aku rasa macam peach, macam mangga. Rasa berlemak. Sekejap. Rasa apa? Rasa aiskrim. Rasa mangga kan? Mangga dia light. Macam peach pun ada. Sedap lah. Macam makan mangga. Warna macam kulit tebal. Macam kau makan kulit. Sikit. Sedap. Lemak lah, lemak. Berapa ringgit? Mahal lah. RM16. Ni? RM16. Ya. Creamy. Kulit dia macam kulit mangga. Terus. Just nice lah, tapi harga tak nice lah. Terus. Kalau dia buat dalam RM RM16. dah ada RM8, okey lah. Betul? Dia susu mahal. RM78. Kau dah pernah rasa lepas ni kau nak makan lagi? Sekali lah. Beli jus lah, jus. Shake. Ni sekadar rasa lah. Alang-alang tumpul depan mata. Boleh cuba? Tak boleh share lah, kena boleh orang satu. Puas sepuas. Sedap. Okay, tu je aiskrim mangga. Okay, kalau aku beli satu, share dua je, RM16. Kau beli satu je, RM30 kan? Dia dah RM15 something lah. Ya, RM15 something. RM15 ada 30 lah, beli dua. Kalau satu, beli satu share je kan? Boleh beli Magnum. Lepas tu dah tak payah beli dah. Magnum 2. Bukan Magnum 2, berbanyak-banyak Magnum. 4, 8, 12 Mana ada Magnum RM5 RM5 kan? Okay, tu je. Bye.